Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah Rabbakum ni, siapa dia? Tuhan kamu ni apa yang menyebabkan kita sebagai manusia ni kena sembah dia sebagai Tuhan? Apa yang dia buat? Ya, kita nak sembah Allah ni sebagai Tuhan. Apa yang dia buat yang kita kena sembah dia sebagai Tuhan? Maka Allah Ta'ala menerangkan, Allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan untuk kamu bumi itu sebagai hamparan. Firasya, bumi ini sebagai hamparan. Maksudnya kalau kita tengok bumi ni, dia luas saudara mata memandang. Kalau tuan-tuan ada handphone, menggunakan WhatsApp, dalam sehari ni tuan-tuan akan menerima satu video kejadian puting beliung di Kedah semalam, katanya petang semalam katanya. Kawasan itu kawasan Bedang, tuan-tuan, luas, dan kita boleh saksikan berlakunya puting beliung. Angin itu pusing, yang tempat orang tu mengambil gambar pun nampak angin itu kuat kencang. Di sebelah sana nampak puting beliung. Dikatakan 40 rumah terlibat dalam kejadian puting beliung. Ada 40 rumah anak terangkat, bumbung dan sebagainya, anak dan sebagainya. Tak tahu lah. Kalau tuan-tuan yang pernah mengerjakan ibadah umrah dan haji, dan tuan pernah sampai ke Padang Arafah, tuan-tuan akan lihat betapa luasnya Padang Arafah. Padang, ya Allah, luas tu, tak nampak pokok. Itu sekarang yang mana banyak pokok-pokok. Masa saya dibawa mengerjakan ibadah haji 30 tahun yang lalu, tak ada pokok. Memang padang pasir yang luas, dan dikatakan itulah gambaran padang mahsyar di dunia. Jadi tak namanya hamparan, firasya, hamparan. Kita tengok pula keadaan bumi yang berbukit bukau, bergunung ganang. Masya-Allah. Macam kita lihat di belakang kita, banjaran gunung Titi Wangsa, betapa luasnya, betapa panjangnya. Pandang daripada dekat timur ke barat nampak, daripada selatan ke utara nampak pemandangannya, landscape-nya, lanskapnya. Ini dikatakan firasya. Bila Allah Ta'ala kata wat samaa'a binaa'a, dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan pikuannya. Langit tak runtuh, kan? Langit tu tak runtuh. Dia langit runtuh ke tak runtuh langit. Ada tiang langit tu. Tengok langit kan, ada tiang? Tak ada tiang. Tak ada tiang, tapi dia boleh berdiri kukuh. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala punya kerja, tuan-tuan. Bukan Ustaz Azmi punya kerja, bukan Tuan Abdul Aziz punya kerja, bukan kursi suara kita punya kerja. Malam ni dia tak ada. Malam ni tak ada. Selalu dia announce ni. Dia kalau panggil saya Ustaz Muhammad Azmi kita, alamak, nak tunjukkan kebersamaan. Betul lah, saya suka macam tu. Tapi nama saya bukan Ustaz Muhammad Azmi kita, nama saya Ustaz Muhammad Azmi Ismail, tapi dia sebut Ustaz Muhammad Azmi kita. Mana kebersamaan dia nak rasa kita ni sebahagian daripada penduduk kampung ni. Dia panggil Ustaz Muhammad Azmi kita. Bukan dia yang buat, bukan saya yang buat, bukan Tuan Abdul yang buat. Yang buat langit itu kokoh begitu. Kan tuan? Tak untuk
Walaupun tak ada tiap, tak ada sebatang tiap pun, tak ada sebiji mata pun, tongkat langit tu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langit. Kalau kita tengok daripada luar, daripada atas, daripada luar bumi, sebenarnya yang ternampak langit itu ialah atmosfera bumi. Dia panggil istilah dia kaya atmosfera, iaitu udara yang mengelilingi bumi. Paling logik, dia akan terlepas. Kalau tak ada ya, benda yang menarik dia, udara tu akan terlepas habis, mati kita. Tapi Allah Ta'ala jadikan dalam bumi itu, di dasarnya, di tengah-tengahnya, ada kerak bumi, pusat bumi yang mengeluarkan tarikan graviti. Apa kata tarikan graviti? Tarikan graviti ini satu daya yang akan menyebabkan setiap benda yang dilepaskan akan jatuh ke bawah, tidak akan terapung ke atas. Contoh, ini saja. Saya tak payah pakai handphone saya dah 6 dah masa lepas kan. Saya tunjuk ni je, straw ni. Kalau tak ada tarikan graviti, dia tak akan jatuh macam ni, dia akan terapung. Yang kita boleh duduk, yang saya ni boleh duduk macam ni, tuan-tuan boleh duduk dengan selesa bersedia macam ni di dalam ruang, ialah kerana adanya tarikan graviti. Kalau tak ada tarikan graviti, apa yang jadi? Kita terapung tuan, terapung. Dengan kamera terapung sekali, dengan helmet saya terapung sekali, dengan kipas pun terapung sekali, sebab tidak ada tarikan graviti. Ini ni siapa punya kerja yang buat ni? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita kena sembah Allah. Jangan lawan Allah. Jangan lawan peraturan Allah. Jangan lawan undang-undang Allah. Sebab Allah Ta'ala yang jadikan kita dan alam. Jangan kita bersoal, ni kena pergi undang Allah ni boleh ke buat dalam laksana dalam masyarakat kita? Itu undang-undang Allah, Allah yang kita manusia, Allah Ta'ala tahu apa yang baik untuk manusia. Cuma sebagai manusia kita kena bijaksana dalam melaksanakan peraturan Allah supaya tidak mendatangkan fitnah kepada agama Allah. Kalau kita buat macam mana Taliban dulu, ataupun kita buat macam ISIS sekarang, ISIS ni ataupun IS sekarang ni, Islamic State di utara Iraq dan Syria sekarang, itu adalah fitnah kepada agama Islam. Ya, macam Taliban kan, siapa-siapa tak simpan janggut, penggal kepala. Siapa-siapa perempuan tak pakai tudung tutup muka, tutup mata semua, pakai tudung macam akak ni, tudung merah, tudung biru macam akak ni, pun kena penggal juga. Cerita apa kan? Doktor perempuan kat dalam kampung tu, doktor ni perempuan seorang, tak boleh, haram. Tak boleh rawat sakit lagi, haram. Kalau dia mati merawat, akan dipenggal kepala dia. Ini bukan peraturan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia faham Al-Quran Sunnah tu, faham macam tu je. Dia tak faham pun betul. Dia tak tanya, tak rujuk kepada para ulama. Lepas tu kena rujuk kan? Kalau dalam kampung kita, doktor yang ada seorang perempuan, nak buat macam mana? Betul seorang yang ada dalam kampung ni perempuan. Dia lah kena ubat, tak kira lah Pak Ali ke, Pak Mat ke, Haji Din ke, Cik Yam ke, Cik Tam ke, Cik Tun ke, kena lah. Pasal dalam kampung ni seorang doktor perempuan. Doktor gigi misalnya kata, kita pergi ke klinik gigi di Tapau, doktor gigi perempuan, kena lah cik, kena cik ya. Kadang kita kata orang haram, tengok tak boleh kena haram, itu lagi gigi perempuan haram, tak boleh. Tak betul lah. Tapi itulah yang dipahami oleh Taliban dan ISIS sekarang. Jadi fitnah kepada Islam, menggambarkan Islam seolah-olahnya agama yang keras. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri sebut kepada Nabi SAW, wa in kunta faddan ghalidhan
Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras hati, ya, keras hati, kamu keras dengan mereka, mereka akan lari. Baik itu sekarang kita buat dari kita nak cari anak muda selawat, kuliah habis mudah lah, tak ada masalah, kita kuliah jalan. Tapi bila kau punya selawat, kita masukkan sikit-sikit tazkirah 10 minit, kamu selawat balik. Sallallahu